Hai, saya Jasmine. Ni Azim. Hari ni kita nak buat ramen cheese kental paling sedap di dunia yang ada di Malaysia, paling sedap di rumah ni. Jadi bahan dia ni Indomie. Bahan-bahan saya dalam ni. Okay guys, mula-mula kita masukkan susu separuh je. Panaskan dalam kuali ni. Separuh. Lepas tu masukkan, panaskan dulu. Kalau dah, kita panaskan kejap. Api kecil. Api kecil je. Okey. Sekejap. Lepas tu kita masukkan dia punya perencah. Sikit je. Takut pedas. Dah. Dah. Lepas tu kita masukkan lagi. Tumpah guys. Lepas tu kacau. Okey. Kalau dah, kita kacau. Kacau sampai menggelegak sikit. Tengok. Tengok. Kacau lepas tu Lepas tu bagi dia panas sikit. Masukkan ni. Mi tu. Lepas tu kalau dah kita masukkan mi. Masukkan mi tu. Okey. Kita tunggu kejap. Balikkan tak? Balikkan tak? Singal. Tak reti. Balik guys. Balik. Kakak pegang. Okey. Okay guys, setelah dipanaskan, dia jadi cani ya. Okey. Lepas tu kita angkat. Lepas tu kita angkat. Masuk dalam bekas. Masuk dalam. Masuk dalam ni kakak. Inilah. Lepas tu masuk dalam bekas. Okay guys. Masukkan dalam bekas balik. Masukkan dalam bekas balik. Kau. Lepas tu letak. Jadi guys. Hush, ni. Lepas tu letak ni. Lepas tu kita letak mozzarella. Kejap. Dia punya mozzarella cheese. Ush. Dah. Kakak banyak kakak. Okey dah. Biar dia cair. Biar dia cair. Lepas tu dah boleh makan. Biar dia cair dulu guys. Tutup. Tutup dulu. Senang tutup. Ni guys, siap. Tunggu dia cair dulu. Dalam berapa minit. Guys, dah siap masak. Tapi saya punya tak payah masak. Saya punya
letak air, lepas tu letak perencah-perencah dia. Okey, rasa kak punya. Okey, sebelum rasa kena kacau. Keras. Tak apa. Yang penting sedap. Sikit je kak. Sikit macam burger. Banyak betul. Besarnya mulutmu. Tak. Tak. Sedap. Sedap. Give pada rasa. 10. Rasa kak punya. Apa punya? Okey. Sedap guys. Guys, start. Cheese tarik guys. Mari kita rasa. Sedap. Resepi kita, korang jangan lupa try resepi kita ni ya. Nama dia apa? Nama dia cheese samyang mozzarella creamy